Sejak bila nak Chancellor kena ikut menteri ni? Berapa dia nak potong daripada bajet pendidikan tinggi? 2.39 bilion. Anak-anak kita ada di universiti hari ni kan? Anak-anak kita di Universiti Melaya, di UKM, di UIA, di mana-manalah, even di UiTM. UiTM tu adalah universiti untuk orang Melayu lah. Tapi apa berlaku kepada mereka? Habis tahun pertama, ataupun SEM pertama, selalunya tahun pertama lah. Masuk tahun kedua, SEM 3, mereka akan dikerahkan untuk keluar daripada universiti dan tinggallah di luar kampus. Tinggal di luar kampus. Kalau di Universiti Melaya tu bersusunlah, berasak-rasaklah di rumah-rumah sewa di sekitar Universiti Melaya tersebut. 10 orang, 12 orang duduk dalam satu rumah dengan keadaan yang sangat tidak selesa. Tetapi kita lihat kerajaan dalam banyak-banyak Kementerian Pengajian Tinggi ni nak potong 2.39 bilion. Kalau 2.39 bilion ni dibahagi dengan 20 universiti IPTA, satu IPTA boleh dapat lebih 100 juta. Kalau bangunan ni berapa juta buat? Mungkinlah bangunan ni buat dia 3 juta. Kalau 100 juta, berapa blok bangunan? Kan? Kalau 3 juta, 30 juta, 10 blok. Betul kan? 10 blok, 3 tingkat ni 10 blok. Kalau kita 90 juta, kita dapat 30 blok bangunan. Kalau 30 blok bangunan setahun, berapa banyak asrama kita boleh bagi ke anak-anak kita? Setuju tak tuan-tuan? Sepatutnya benda ni, apa yang berlaku, dia kata, oh bajet tu, pemotongan tu untuk perkara-perkara yang tidak penting. Sejak bila kerajaan memperuntukkan bajet, duit rakyat untuk perkara tidak penting? Dan mengapa kerajaan tidak nampak perkara lebih penting seperti penginapan, pelajar diberikan keutamaan? Saya cakaplah tajuk ni abang-abang semua. Ya, tak ada seorang pun sepengetahuan saya, melainkan satu orang Naib Chancellor daripada sebuah institusi perguruan di negara kita ini menyangkal apa yang saya sarankan. Sepatutnya Naib Chancellor ni, dia sokonglah. Ni ada 20 Naib Chancellor IPTA, 19 senyap. Tak kata menyokong pandangan ini, walaupun mungkin kita berbeza pendapat dan seumpamanya, menyokong sepatutnya kerajaan tidak memotong bajet untuk isi awam sebanyak 2.39 bilion dan berikan kepada kami lebih kurang 100 juta itu untuk kami bangunkan asrama-asrama untuk pelajar kami. Tak ada seorang. Ada seorang jawab pula, menyokong tindakan kerajaan memotong bajet. Bayangkan tuan-tuan. Inilah pemimpin universiti hari ini. Semuanya ditanggung oleh kerajaan. Kereta dia, allowance rumah dia, gaji dia, semuanya adalah duit rakyat. Tapi apabila kebajikan rakyat, kebajikan anak-anak kita, dia tak ambil tahu. Hanya membodek, hanya mencari ruang untuk mengampu menteri-menteri supaya kedudukan mereka ini terus kekal sebagai Naib Chancellor. Sebab itu kita tak jumpa lagi Naib Chancellor seperti Ungku Aziz. Apa jasa Ungku Aziz? Jasa Ungku Aziz adalah idea dia, iaitu pembangunan tabung haji. Bagaimana Ungku Aziz nak bangunkan ekonomi masyarakat kita, khususnya orang Melayu, ditubuhkan angkasa, iaitu berkaitan dengan pembangunan koperasi. Itu level Naib Chancellor yang kita nak. Bukan Naib Chancellor yang pergi jaga menteri-menteri ini saja. Saya pernah jadi Naib Chancellor. Saya duduk di UUM. Saya jaranglah ikut menteri masa tu. Sebab kita ada banyak kerja bang di UUM ni. Saya tak lama jadi Naib Chancellor. Sebab saya tak ikut sangat menteri. Itu yang pendek setahun saja. Tak apalah. Rupanya Allah nak takdirkan ni untuk bersama dengan abang-abang kakak semua di medan siasah ni. Jadi bila saya jadi Naib Chancellor masa tu, saya kongsikan sedikit. Adalah kawan-kawan Naib Chancellor lain ni kata, Haim, aku tengok you ni jarang ikut ni. Kalau bahasa kita hang lah kan. Aku tengok hang ni jarang turun menteri pergi mana-mana ni. Saya pun kata saya ada banyak kerja kat kampus. Haim, tak boleh, kau kena turun. Kalau tak turun masalah. Sehingga saya dapat gambaran. Minta maaf lah saya cakap ni. 5 hari bekerja,
3 hari akan ikut menteri. Bayangkan tuan-tuan, 2 hari dia ada di kampus. Nak buat kerja apa dalam kampus? Kalau banyak masa di luar. Betul kan? Jadi perkara ini perlu kita perbetulkan. Besok kalau kita menjadi kerajaan, tak perlu nak chancellor ni ikut kita merata. You buat kerja you, bela anak bangsa, bangunkan universiti. Ini anak bangsa kita. Saya di universiti, saya tahulah. Minta maaf lah, bukan nak cerita baik tak. Boleh tanyalah kawan-kawan yang ada di UM kalau ada yang tahu. Setiap pagi, tepi pejabat saya tu, saya akan sediakan satu meja dan letaklah nasi lemak saya beli setiap pagi pada kakak yang jual di jalan tu. 50 bungkus, 100 bungkus saya letak situ. Anak-anak kita ni lalu ambil lah nasi lemak tu untuk makan mereka. Cuma ada juga kawan-kawan lain buat. Sebab apa? Sebab saya pernah pergi ke kafe tengok anak-anak kita dimakan abang-abang kakak semua. Apa nasi dia? Nasi penuh, kuah banyak, telur sebiji. Ini pemimpin masa depan ni yang disebut universiti kita begitu begini bela rakyat. Makan nasi kosong, taklah kata kosong sangat. Ada telur lah sebiji. Telur sebiji, kuah kurma, katalah kurma telur ke apa. Kuah kurma, telur sebiji, kuah banyak, air kosong. Makan. Sedangkan duit 2.39 bilion, nak chancellor tak cakap apa pun untuk potong. Sepatutnya kebajikan anak-anak ini. Ini yang nak dibangunkan. Pendidikan mereka, kebajikan mereka. Ini semua tak ada dalam pemikiran mereka dalam konteks tersebut. Adalah bantuan-bantuan. Kalau viral, akan ada bantuan. Viral, ada bantuan. Tak viral, tak ada bantuan. Jadi kita tak boleh macam ni. Kita harus membangunkan sistem pendidikan yang benar-benar menunjukkan kasih sayang kita. Bukan kita nak mewah-mewah makan.